Kenapa takut simpan emas? Adakah sebab anda takut duit habis ataupun anda tak tahu apa sebenarnya fungsi emas? Emas ni adalah duit tapi dalam bentuk logam mulia yang tak boleh diciptakan atau dimusnahkan oleh sesiapa. Kenapa pakar sarankan untuk kita alihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas? Sebab emas ni dapat pelihara kekayaan kita daripada inflasi dan juga kejatuhan mata wang. Jika dilihat pada prestasi harga emas sejak 20 tahun yang lalu, harga emas ni dah meningkat secara purata 10% setiap tahun. 50 gram dekat tangan Fiza ni pada tahun 2000 harganya cumalah RM1,750. 10 tahun selepas itu, harga meningkat sehingga RM6,500. Pada tahun ini, tahun 2025, 50 gram yang sama dah meningkat nilai dia sehingga RM30,000. Jika prestasi harga emas ini berterusan sehingga tahun 2030, 50 gram yang sama mungkin akan mencecah nilainya sehingga RM50,000. Simpan emas tak memerlukan kita untuk jadi pakar dalam bidang tersebut, tapi cukuplah kita dapatkan ilmu asas tentang simpan emas dan dapatkan bimbingan yang betul daripada orang yang betul. Bagi mereka yang berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi borang saya dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza Dipin untuk cara mula simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.